Baiklah semua, seperti yang kita tahu, komunisme ini diasaskan oleh seseorang insan bernama Karl Marx. Karl Marx dalam karyanya yang bertajuk Das Kapital mengkritik sistem kapitalisme yang berat sebelah dan juga tidak adil bagi beliau, kerana mereka ini hanya mementingkan golongan yang kaya raya sahaja. Makanya Karl Marx berpendapat bahawa semua harta mestilah di bawah urusan kerajaan dan kerajaan akan menentukan segala harta-harta. Maksudnya kerajaan akan memberi sama rata kepada rakyat-rakyatnya. Sekarang saya serahkan kepada Irfan Aziz. Baik, terima kasih kepada saudara Waiz. Jadi pengaruh komunis ini mulanya datang dari negara China pada tahun 1920-an melalui cawangan komunis Kuomintang. Cawangan Parti Kuomintang ataupun dikenali sebagai KMT. Mereka telah bekerjasama dengan PKC iaitu Parti Komunis China. Namun mereka tidak bersependapat dan berlakunya perselisihan faham antara dua pihak ini. Kerana KMT ideologinya ialah nasionalisme, manakala PKC ideologinya adalah komunis. Kerana apa? PKC Parti Komunis China, komunis. Dan selain daripada China, terdapat di Indonesia juga Parti Komunis Indonesia cuba untuk menyebarkan pengaruh mereka ke tanah Melayu, namun gagal dan tidak mendapat sambutan daripada penduduk Melayu sendiri kerana mereka menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamat. Baik, terima kasih kepada saudara Irfan Aziz. Seterusnya, bagaimanakah tiba-tiba sahaja boleh wujudnya Parti Komunis Malaya? Pada 30 April 1930, maka wujudlah Parti Komunis Malaya. Dan mereka ini bergerak melalui akhbar seperti Red Star dan juga Sekolah Cina. Pada Perang Dunia Kedua, semasa Perang Dunia Kedua, Jepun telah menyerang tanah Melayu, menyebabkan PKM menubuhkan parti sayap kanannya, yakni MPAJA ataupun Malayan People Anti-Japanese Army. Mereka ini bekerjasama dengan British dari segi keuangan, dari segi senjata dan juga dari segi perubatan. Namun begitu, selepas daripada Jepun menyerah kalah dan pulang ke negara asalnya semula, PKM melalui MPAJA telah memberontak dan keluar dari hutan menunjukkan taringnya untuk menyerang kepada semua kaum yang bekerjasama dengan tentera Jepun. Hal ini menyebabkan BMA, British Military Administration, mula mengharamkan MPAJA pada 1 Disember 1945. Namun begitu, PKM masih lagi dikira sebagai parti yang halal dan masih lagi boleh meluaskan ideologinya, menyebabkan British mula menyesal dengan tindakannya dan mula menguatkuasakan Undang-Undang Trade Union Ordinance of 1948 dan akhirnya mengharamkan Parti Komunis Malaya. Jadi Waiz, apakah sebenarnya ancaman komunis di negara kita? Baik, terima kasih kepada saudara Irfan. Sebelum 16 Jun 1948, mari kita sama-sama melihat apakah yang menyebabkan PKM ni tiba-tiba bertindak luar kawalan seperti orang gila. Baik, semasa persidangan komunis antarabangsa yang berlangsung di Calcutta yang terletak di India, mereka menggesa kepada Parti Komunis supaya bangkit menentang kuasa penjajah di negara-negara yang dijajah. Menyebabkan PKM, bila PKM mendengar sahaja perkara tersebut, mereka bangkit. Mereka ingin menghapuskan sistem penjajahan British dan menubuhkan Republik Komunis Malaya. Republik Komunis Malaya, nama Republik, maknanya monarki pun tak ada dah pada masa itu. Baik, kita kembali 16 Jun 1948, 3 orang pengurus ladang, bukan 3 orang, 2 orang pengurus ladang termasuk seorang pembantu dibunuh bernama Arthur Walker, John Ellison dan juga Ian Christian yang terletak di Sungai Siput, Perak, menyebabkan pesara jaya tinggi British di tanah Melayu, Sir Edward Gen, mengisytiharkan darurat di beberapa kawasan sahaja, yakni di Sungai Siput, Perak, Muar dan juga Keluang yang terletak di Johor. Keesokan harinya, 17 Jun 1948, Sir Edward Gen mengisytiharkan lagi darurat buat kali kedua di tanah Melayu yang merangkumi keseluruhan negeri Johor dan juga negeri Perak. Tak sampai 2 hari, 18 Jun 1948, Sir Edward Gen mengisytiharkan lagi darurat, tapi darurat ini berbeza. Di seluruh tanah Melayu terus dia mengisytiharkan darurat. Jadinya, kenapa? Apa masalah komunis sebenarnya? Dan hingga menyebabkan komunis ini merosakkan infrastruktur dan juga merosakkan ekonomi rakyat setempat pada waktu itu. Baiklah, mereka membuat begini supaya orang-orang Melayu ataupun penduduk tanah Melayu hilang kepercayaan mereka
terhadap British. Faham? Jadinya inilah menyebabkan parti komunis ni sebenarnya bukan membawa rahmat, sebaliknya membawa malapetaka ke tanah Melayu. Bukan setakat itu, malah komunis juga membunuh ramai warga-warga tempatan dan juga penduduk-penduduk tanah Melayu ketika itu. 2,473 orang dibunuh. Itu laporan rasmi sahaja, baru kita tak tahu lagi yang sebenar. Baik, selain itu juga PKM juga bertindak membunuh Sir Henry Geni, yakni Pesuruhjaya Tinggi British yang kedua. Walaupun Sir Henry Geni ni baik sangat. Sebab apa dia baik? Sebab saya tahu memberi tawaran pengampunan lagi kepada ahli PKM. Saya pun tak tahu kenapalah PKM bertindak seperti demikian. Itu sahaja untuk ancaman komunis yang berlaku di tanah